Azab kubur dan pertanyaan dua malaikat dilalui atau dihadapi oleh semua orang mati sekalipun dia tidak dikuburkan atau dikebumikan. Ia adalah nama, iaitu azab kubur. Azab kubur adalah nama untuk azab alam barzakh dan nikmatnya. Kubur adalah alam antara dunia dan akhirat. Bila kita sebut tentang azab kubur, kalau orang itu tak dikebumikan, maka dia terlepas daripada azab kubur. Sebab dia tak ada kubur. Orang yang mati, na'udzubillah, semoga Allah pelihara kita, dalam kebakaran, jasad dia hancur, lebu, atau dalam kemalangan, dalam runtuhan, atau di tengah lautan, macam-macam lah. Pendek kata, tak ada kubur dia. Dari satu sudut, adakah si mati itu dikebumikan, ditanam? Jawapannya tidak. Adakah ini bermakna dia terlepas daripada azab kubur jika dia layak? Maka jawapan dia tidak sama sekali. Tapi kan istilahnya azab kubur. Kita kata ini hanyalah istilah mengenangkan bahawa rata-rata orang yang mati dikuburkan. Itu datang istilah azab kubur. Azab dan nikmat alam barzakh tidak akan luput terhadap bahagian-bahagian yang keadaannya sedemikian. Yani sekalipun orang itu tak dikebumikan, tak bermakna dia akan terlepas daripada azab kubur. Semoga Allah pelihara kita daripada azab kubur.